Kementerian Keuangan bersama Agensi Kebajikan Persekutuan dijadualkan melaksanakan proses pengagihan dua program bantuan tunai nasional secara serentak pada bulan ini. Langkah penyaluran dana yang menyasarkan ratusan ribu penerima di bawah kelompok masyarakat sasar ini akan dilaksanakan secara rasmi pada 9 Jun tahun 2026. Pengumuman ini amat penting untuk diberikan perhatian segera oleh penonton sekarang kerana penyatuan tarikh pengkreditan ini membolehkan para penerima yang layak, khususnya dalam sektor pengangkutan kecil serta kumpulan asnaf kebajikan, menerima sokongan tunai pada hari yang sama bagi mendepani kos sara hidup. Program dana tunai pertama yang akan mula dikreditkan ke akaun bank penerima pada tarikh berkenaan melibatkan skim bantuan subsidi diesel bersasar atau dikenali sebagai budi diesel. Menerusi skim-skim pembiayaan ini, para pengusaha kenderaan, petani serta pekebun kecil yang telah diluluskan permohonan mereka dijangka bakal menerima agihan dana tunai sehingga pada kadar maksimum RM400. Walau bagaimanapun, penonton perlu mengambil maklum bahawa pihak kerajaan mempunyai ketetapan pengurusan tersendiri untuk menyelaraskan nilai agihan, termasuk kemungkinan pelarasan pada paras RM300 mengikut kategori kelayakan industri, di mana jumlah amount muktamad hanya akan diketahui sebaik sahaja transaksi bank diselesaikan. Bagi program bantuan kedua, tarikh 9 Jun tahun 2026 turut diwartakan sebagai hari rasmi permulaan bagi pengagihan dana kebajikan bulanan di bawah kelolahan Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM. Fasa pengkreditan pada tarikh ini dikategorikan sebagai pembayaran berskala besar, memandangkan agensi persekutuan akan mengaktifkan proses pemindahan tunai secara serentak yang melibatkan kesemua kategori penerima di setiap negeri di Malaysia. Pelaksanaan berskala besar ini memastikan struktur agihan dana keselamatan sosial seperti bantuan warga emas, kanak-kanak serta allowance orang kurang upaya bergerak ke dalam sistem perbankan komersial secara menyeluruh bermula awal minggu kedua bulan Jun. Walau bagaimanapun, pihak pengurusan menjelaskan terdapat pengecualian teknikal bagi sebahagian kecil lokaliti di mana beberapa buah negeri dilaporkan bakal menerima bayaran kebajikan bulanan tersebut lebih awal daripada tarikh rasmi persekutuan. Kumpulan penerima yang mendiami wilayah di sebelah utara semenanjung Malaysia dijangka akan mula melihat kemasukan dana ke dalam akaun bank peribadi masing-masing seawal 5 Jun. Namun begitu, orang awam diingatkan bahawa status penerimaan awal ini tidak terpakai kepada keseluruhan rakyat dan garis masa 9 Jun tetap dijadikan sebagai rujukan utama bagi majoriti besar penerima dana JKM di seluruh negara. Kesimpulannya, tarikh 9 Jun 2026 disahkan sebagai hari pengkreditan serentak bagi dua bantuan utama, iaitu subsidi tunai budi diesel pada kadar maksimum RM400 serta dana bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat berskala besar untuk semua negeri. Tindakan susulan yang perlu anda lakukan selepas menonton video ini adalah segera membuat semakan akaun bank perbankan masing-masing secara dalam talian atau melalui sistem e-maklum bermula tarikh yang dinyatakan bagi mengesahkan kemasukan peruntukan. Bagi penonton di negeri-negeri utara, anda dinasihatkan untuk memeriksa baki simpanan lebih awal bermula hari ini bagi melihat status pengkreditan awal. Sila kongsikan maklumat jadual bayaran serentak ini kepada rakan niaga dan ahli keluarga terdekat agar mereka dapat merancang aliran tunai harian dengan lebih teratur.